Buat duit berjuta-juta bukan sebab barang kemas, tapi sebab warna brand. Masa Pentadbiran Agong yang ke-17 hari tu, Agong tak pakai warna kuning macam warna raja lain. Dia pakai warna Tiffany Blue. Warna biru lembut, sejuk mata mandang. Ramai tanya, kenapa warna Tiffany Blue? Kalau nak tengok asal-usul warna Tiffany Blue ni, kita kena pergi balik tahun 1845. Masa Tiffany keluarkan katalog pertama diorang, The Blue Book. Diorang pilih warna turquoise blue. Dia cakap, dia pilih warna turquoise blue ni sebab dia inspired daripada telur burung robin. Masa ni, warna turquoise blue ni dianggap sebagai royal dan eksotik. Lepas je semua ni, CEO Tiffany declare, kotak biru hanya boleh diberikan kepada orang yang membeli barang Tiffany, tak boleh beli kotak sahaja dan tak boleh minta kotak ekstra. So, apa yang jadi? Orang mula obses dengan kotak ni. Orang nak beli Tiffany bukan sebab hiasan dia, tapi sebab nak beli kotak dia. Sebab bila orang nampak kotak biru ni, orang terus faham. Ini barang mahal, ini hadiah power, ini cinta sejati. So, fast forward sekarang. Sekarang warna Tiffany Blue ni is a registered trademark. Bermakna bisnes lain tak boleh sesuka hati pakai warna Tiffany Blue ni kalau tak dapat kebenaran. Kalau pakai sesuka hati, boleh kena saman. So, kita boleh faham kat sini, Tiffany sebenarnya dia bukan jual barang kemas. Tiffany